Siapakah ibu baginda? Ibu baginda Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya Bunda Abdullah. Ayahnya meninggal saat baginda manakala ibunya meninggal saat baginda berusia 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, baginda dijaga oleh Abdul Muttalib. Setelah datuknya meninggal, baginda dijaga oleh angkat saudaranya Abu Talib. Tajuk kedua, peperangan zaman Nabi Muhammad. Peperangan Rasulullah terbagi kepada 3. 1. Perang Badar. 2. Perang Uhud. 3. Perang Khandaq. Di manakah perang